Sakit pinggang tu, 2 hari aku adjust bilik ni. Aku nak letak 3 setup aku kat sini. Sebelum ni setup kerja aku kat sini kan, aku dah ubah jadi ini tempat setup aku stream. Sebelum ni aku stream dalam bilik, aku ubah tukar ke sini. Mana setup kerja aku tukar ke belakang ni. Kat situ masih ada lagi, masih cantik, masih nampak profesional. Setup ketiga aku tukar kat sini. Semua setup aku dalam satu bilik ni. Sakit pinggang tu. Setup dia sama dengan sebelum ni, aku tak tukar, just ubah daripada sana ke sini je. Yang ini daripada bilik dalam rumah aku bawa ke sini tempat untuk aku stream. Sebab apa? Sebab stream kat sini cantik tu itu hari. Oh lupa, aku ada kabinet kat sini. Ni aku buat tempat untuk 3D print. Baru lepas print benda apa ni? Ni aku print tempat letak barang. Benda yang aku paling risau is kalau barang review tu banyak. Ui, aku tak tahu nak letak mana tu. Sumpah tu. Untuk cable management, aku berjaya buat lah. Agak clean juga kan. Ni ada satu je kabel turun. Yang ni pun okey juga. Kat situ kantoi. Ini kabel lampu tak apa. Sistem aku buat tempat sangkut baju je. Tu lah ada kantoi sikit je. Tak nampak lah. Okay, setup streaming aku 7800X3D, graphic card 5070. Yang ini sebenarnya tempat aku unboxing ke, aku nak review, aku akan buat kat sini lah. Ini 5500 5070. Ini setup kerja aku 14600KF 4060 Ti. Apa lagi untuk audio ni K11 Vio buat main game, cucuk IM ataupun headphone HiFiMan Edition SS. Speaker dengan mic aku connect kat ni, audio niveau 4. Lagi ni tak ada apa sangat lah, ni senang nak buka dengan pasang. Yang ini Universal Audio Volt 1, connect dekat mic dengan speaker. Sedap tu mic ni, Aston Origin. Itu je lah setup tu. Terima kasih.